وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersama saya sekarang salah seorang peserta program khas Ramadan Talaqi dan Tadarus 30 Juzuk Al-Quran bersama Syekh Abdullah Subri Maui. Boleh kenalkan diri dan dari mana, insyaAllah? Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanifat binti Harun, tinggal di Presin 14 Putrajaya, dekat sini je. Dan sekarang ni saya bersama-sama dengan Nasrul Quran lah. Ada banyak kelas di sini yang selalu saya hadirilah. Masya Allah, bukan sahaja hadir kelas, malah tenaga pengajar Akademi Nasrul Quran ni, Masya Allah, Subhanallah. Orang kuat akademi ni, Subhanallah. Jadi, ni pastinya bukan program pertama, program khas Ramadan. Mungkin boleh kongsi sikit apa keistimewaan program ni sehingga kan turut serta sekali lagi. Silakan. Okey, alhamdulillah. Sebenarnya dengan Nasrul Quran ni, saya maklumkan saya memegang jawatan pengurusi wanita Perkim Cawangan Nidak juga, dan kami selalu ada program bersama di sini, dan juga pengurusi Lembaga Kebajikan Perempuan Islam Kuala Lumpur. Di samping itu, saya ada satu pertubuhan yang kita tubuhkan, kita namakan dia MCI, iaitu Mengejar Cinta Ilahi, di mana kita membimbing dan berkongsi ilmu sebenarnya yang dapat dari Nasrul Quran, kita kongsi bersama tu. Jadi betul, ini adalah tahun kedua. Tahun pertama tahun lepas, alhamdulillah tahun lepas sangat-sangat teruja, dan tahun ini saya rasa lebih-lebih lagi. Bila datang Ramadan, menyambut Ramadan ni, rasa seolah-olah menyambut satu perayaan yang besar. Lebih kalau biasa kita nak menyambut raya kan, tapi tidak, ini Ramadan ni looking forward. Esok nak datang, esok ada je benda-benda baru yang kita akan pelajari, dan kita akan rasa sesuatu yang kita tunggu dan kita nanti gitu. Masya Allah, Subhanallah, tu nanti. Dan bila kita dapat satu-satu ilmu kat sini, tak terhenti takat tu je, Subhanallah. Ilmu tu dia mengalir, disampaikan kepada yang lain, Subhanallah. Sebagaimana sabda Nabi SAW, apabila mati seorang anak Adam, Subhanallah, segala amalnya akan terputus kecuali 3 saja, dan salah satunya ilmu yang bermanfaat. Masya Allah. Moga-moga kita semua memperoleh ilmu yang bermanfaat. Masya Allah. Jadi Puan Seri, apa perasaan Puan Seri? Sekali lagi Allah pilih Puan Seri untuk sama-sama dalam taman-taman syurga ni. Subhanallah. Mungkin boleh kongsikan. Okey, alhamdulillah. Bagaimana sabda Rasulullah juga, sampaikanlah walaupun satu ayat dariku, walaupun satu ayat, itu sabdanya. Jadi kalau nak kira perasaan tu, tak boleh nak ceritalah perasaannya dengan rasa nikmat. Sesuatu yang kita dapati itu nikmat, dan ibrah yang kita dapat daripada pengajaran, pembelajaran kita, daripada pendengaran, dan apa yang telah disyarahkan kepada kita sangat-sangat banyak. Salah satunya saya sebutkan di sini. Kalau tahun lepas saya rasa yang saya pegang sangat, sami'na wa ata'na, ya, dengar dan taat. Tahun ini saya pegang sangat pada takwa. Sebab perkataan takwa, Syekh ulang dari awal lagi, perkataan takwa kita akan jumpa dalam Al-Quran sebanyak 245 kali, ya, perkataan takwa. Dan takwa inilah yang membezakan kita manusia. Sebab Rasulullah SAW dalam Al-Quran itu sendiri, di awalnya lebih ayat-ayat yang turun di Mekah itu, kalau saya kenali dengan ya ayyuhan nas, wahai manusia seluruhnya, ya. Di situ Allah menyeru pada orang semua. Masa tu belum ada orang betul-betul beriman. Jadi ya ayyuhan nas, kepada semua. So bila adanya orang bertakwa, beriman ini, maka terbahagilah pada orang-orang musyrik, orang yang bukan Islam, dan dengan orang Islam. So perbezaan takwa dengan orang yang biasa, di mana orang yang bertakwa ini, orang beriman ini, Allah bagi guideline cara hidup. Ada juga kepada anda tu pun, kepada manusia semuanya, buat baik, semua itu ada, tetapi perbezaannya ialah untuk orang beriman ini supaya kita mencari redha Allah dan kita mencari rahmat Allah. Sebab rahmat dan nikmat ni banyak. Ya, nikmat untuk semua orang. Nikmat semua orang dapat. Mata orang dapat melihat, mulut dapat bercakap, telinga dapat mendengar, tapi rahmat ini yang kita cari. Alhamdulillah. Dan
Saya harap itulah yang kita duk mencari sekarang ni. Alhamdulillah. InsyaAllah. Moga-moga kita semua memperoleh rahmat Allah. Moga-moga kita sentiasa Allah dorongkan supaya kita tergolong dalam hamba Allah yang Allah sabar. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin, amin ya Allah. Jadi Fansari, subhanallah, setiap peserta ni ada cabaran sendiri. Ada yang dari jauh, ada yang duduk 4 jam dan sebagainya. Mungkin Fansari boleh kongsi sikit. Dan cabaran tu tak dijadikan alasan pula untuk hadir hari-hari. Mungkin Fansari boleh kongsi sikit, insyaAllah. Itu dia mukjizat Al-Quran. Apa yang kata mukjizat Al-Quran, dan apa yang kita rasakan ialah nikmat Quran itu berbeza daripada keseronokan. Seronok lain. Seronok you balik, you rasa penat, you rasa tak ada apa, dah hilang dah. Tetapi nikmat ini, itulah yang tersemat di hati kita, yang kita akan bawa, kita akan fikir, kita akan muhasabah diri, kita akan amalkan. Itu yang ada. Itu apabila kita tak rasa pun duduk 4 jam. Kalau tuan guru kita boleh duduk 4 jam, kita terikut. Sebab benda itu adalah sesuatu yang kita mencari, kita duduk cari dan kita dapati. Saya sebutkan di sini sebab satu yang saya rasa, saya dengar daripada orang lain pun, bahawa suara Syekh sendiri itu adalah sesuatu yang susah kita nak dapat, dan cara Syekh menyebut kalimah-kalimah Allah itu, sebab bukan kita semua, bukannya semua yang boleh baca dengan baik. Jadi di situlah kita dapati, ya Allah, ayat-ayat Allah ini apabila dibaca dengan baik, kita akan rasa serap di hati kita. Kita akan rasa, walaupun kita tak faham, tapi kita akan rasa, oh ini ayat perintah, ini ayat larang. Kita boleh dengar daripada rentak atau intonasi suara Syekh itu sendiri. Dan penerangan yang diberikan itu amat-amat menarik. Kalau kita dengar dari awal, tadi saya sebut takwa, kemudian kita pergi kepada dalam surah Yusuf. Sabar ya, banyak ya. Sebab hidup kita ini penuh dengan ujian. Sama ada susah senang ujian, sakit demam dua-dua. Sakit ujian, sihat ujian. Miskin pun ujian, kaya pun ujian. Jadi di dalam surah Yusuf kita dapati perkataan apa? Sabrun jamil, sabar, dan Allahumma musta'an, itu kita berpegang kepada Allah. Jadi apa-apa sekalipun. Jadi daripada takwa kita pergi kepada kesabaran. Sabar, kemudian kita pergi pula kepada penyerahan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam apa ujian sekalipun, apa yang kita perlu ialah kita berdoa, kita tawakal kepada Allah, kemudian kita serah pada Allah sepenuhnya. Dan dalam doa kita pun, jika ada ujian, kita bukan kata, ya Allah, ya Tuhanku, kenapa orang ni buat ini kepada aku? Jadi tidak. Kita, ya Allah, diri aku ini rasanya teraniaya dan aku serahkan padamu apa yang patut. Apa yang patut aku lakukan dan apa yang patut kau lakukan. Yang terbaik hanya engkau. Aku serahkan sepenuhnya pada kau. Jadi maknanya dalam semua tu, itu dan surah Yusuf saja yang kita dapati semua tu kan. Dan dalam surah lain-lain, macam hari ini kita baca surah Yasin, di mana saat dan waktu yang kita tunggu di syurga nanti, kita akan jumpa Allah. Dan Allah bagi salam kepada kita. Allahu Akbar. Orang berkata kemuncak kita adalah menerima salam dari Allah yang sendiri di situ. Allahu Akbar. Subhanallah, tu dia hasil daripada program Fasa Ramadan ni. Kita bukan baca Quran begitu saja, tapi kita dapat berinteraksi dengan Quran seterusnya, benar-benar menjadikan Al-Quran tu panduan hidup kita. Setiap langkah hidup kita ni sebenarnya dah dipandu di dalam ayat suci Al-Quran. Kita je nak menghayati, masya-Allah, dan mendalaminya lagi, insya-Allah. Subhanallah. Jadi Puan Seri, mungkin Puan Seri boleh kongsi sikit harapan. Harapan besar, harapan saya lah. Saya sebenarnya bila berkongsi ilmu Al-Quran ni, saya tak tahu ilmu lain ya, ilmu tajwid sikit-sikit tu dengan anak bimbing kita panggil. Saya bukan hanya berkongsi kepada dia untuk pengetahuan, tapi saya nak semua orang dapat membimbing orang lain pula. Jadikan, teruskan, sebarkan ya, sebab Al-Quran ini, ilmu ini bukan milik kita, ia milik Allah. Jadi kita sebarkan dan kita nak budayakan Al-Quran ini sebagaimana kita budayakan handphone. Kita pegang di tangan, bukan handphone tapi Al-Quran. Ya, jadikan Al-Quran. Saya memang banyak orang baca Quran di handphone, tapi itu handphone bagi saya lah. Bila sebab kita pegang Quran ini, bila pegang, apalagi apabila melihat, apabila baca kan,
handphone is handphone. Kita baca je, kita buka nak tengok. Itu saya membezakan. So budaya ada Al-Quran di tangan, jadikan ia sebagai harta yang kita bawa ke mana-mana. Sebab harta lain kita tinggal. Ayat-ayat Allah ini yang menjadi teman kita esok. Tak ada siapa dah teman baik ke best friend apa semua pun dah tak ada dah kita bawa ke sana, kecuali ayat-ayat Allah yang akan menjadi peneman kita. So saya nak sangat harapan saya gitulah. Dan saya juga ingin mendapat inspirasi dari Syekh sebenarnya apabila di awalnya Syekh bercerita tentang sahabat-sahabat baca Al-Quran berapa kali habis semua. Kadang kita fikir mustahil. Macam mana ya, tapi fikir balik, sahabat ni mungkin dia bukan macam kita suri rumah, nak cuci kain, nak masak, nak semua-semua, tapi dengan azam yang kuat, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala kita boleh katalah 5 juzuk sehari, kita boleh 2 pagi selepas subuh, 2 sebelum maghrib kan, lepas asar, 2 malam selepas tarawih, kita boleh. Jadi jua sekalipun dengan izin Allah dan dengan kekuatan yang Allah bagi pada kita, dengan istiqamahnya kita, dengan azam yang kuat, insya-Allah kita boleh. Itu dia. Alhamdulillah. Tak mustahil. Sebab itu kita kata, sebab mukjizat Quran ni kan. Lepas tu kita kata okey, sahabat dia boleh baca sampai 3 kali khatam sehari. Saya pernah tengok mak saya dulu 3 hari sekali dia khatam. Saya tengok mak selalu 3 kali. Mak jangan lebih. Rasulullah kan dia kata jangan lebih. Dia cakap kat saya jangan lebih. Kita 3 kali khatam tu kita perhati, kita apa semua ni. Jadi masa tu saya fikir susah 3 hari sekali ni kan. Tapi alhamdulillah dengan izin Allah kita boleh. Dan lagi-lagi dorongan yang kita dengar dari Syekh tu, alhamdulillah boleh, insya-Allah. Masya-Allah, subhanallah, tu dia tak mustahil. Selagi mana azam, kita benar-benar berazam nak tu, Betul. hendak si budaya, tak hendak si budaya, masya-Allah. Moga-moga Allah terus membimbing kita dan memilih kita menjadi khairukum man ta'allamal Quran wa 'allama. Sebaik-baik antara kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya, masya-Allah. Tu dia Basri besar objektif dan matlamat Basri dalam menyampaikan ilmu hingga mendidik peserta pelajar-pelajar tu menjadi pengajar pula, menyampaikan, diteruskan ilmu tersebut, terus disebarkan, masya-Allah. Kita sama-sama doakan moga lepas ni lebih ramai lagi masyarakat di luar sana memperoleh manfaat, insya-Allah. Akhir kalam daripada hati Basri mungkin dikongsikan, silakan. Alhamdulillah, saya selalu berdoa semoga Allah tetapkan saya dan Allah tetapkan tujuan sebenar saya macam mana dengan Al-Quran, supaya tujuan asal saya mendidik, mendapat ilmu sedikit sebanyak dan saya juga sebarkan sedikit banyak. Tujuan utamanya itu bukan kerana tujuan lain, tujuannya semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebab itu saya juga ingin maklumkan di sini, saya nak galakkanlah siapa jua sekalipun, infakkanlah untuk Al-Quran. Ya, infakkanlah untuk sama ada untuk Al-Quran atau untuk tempat-tempat yang menyebarkan Al-Quran lah, seperti Nasrul Quran ni. Ya, sebab bagi saya rasa rezeki kita akan bertambah. Rezeki kita akan bertambah, tak tahu dah arah dari mana kan. Allah dah janji wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja kan. Jadi begitulah. Akhir kalam juga saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Nasrul Quran, terutamanya Syekh yang suka ustazah yang mendidik saya ya. Ikhlas sikap mendidik saya dalam segi tajwid yang betul ya, sebab sebelum ini kita memang boleh baca, orang semua boleh baca, tetapi hukum-hukum, nak terangkan hukum. Saya ingat dalam kelas saya dulu, mula-mula sekali seorang ustazah dari UKM, dah graduate, dah ada pencen, masuk dalam kelas. Saya cakap, ustazah bahagian apa? Dia cakap bahagian, saya kata kenapa masuk belajar sini? Dia kata sebenarnya saya boleh baca, tapi hukum nak menerang saya tak boleh. Sebenarnya saya pun cerita, saya kata sebenarnya pun saya dapat dari Syekh sebenarnya. Saya belajar Quran lama, tetapi kita tidak mendalami kita tak selidik, kita tidak selami macam mana nak dapat, kita tak kita tak bedah tajwid tu. Macam mana kita nak dapatkan? Tiba-tiba baca macam ni, macam tu ya. Contoh yang mudah kita kata, mana pertemuan dua sukun. Tiba-tiba kenapa ni kita
letakkan baris bawah nun kecil bawah. Kita tahu gitu je, tetapi kita tak tahu kenapa sebenarnya. Itulah harapan saya agar kita dapat menyebarkan benda-benda macam ni lah lebih banyak lagi. Sebab budak-budak sekarang ni dia bertanya, dia bukan setakat baca. Jadi kita nak budak-budak ni pun, anak-anak muda sekarang ni, biar dia orang rasa seronoknya belajar Quran ni. Ya, seronok, bukan setakat baca, seronok. Oh, gini. Jadi benda-benda macam ni saya rasa perlu kita sebarkan pada generasi muda juga. Masya-Allah, insya-Allah. Moga-moga Allah terima segala usaha kita ni, insya-Allah. Amin. Ya Allah. Dan akhirnya moga-moga Al-Quran di akhirat sana akan beri syafaat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Ada yang diberkati kan? Quran ini syafaat dan juga syifa kan bagi segala penyakit, terutamanya sudur, dalam hati kita, penyakit hati yang banyak tu, insya-Allah. Subhanallah. Benar ya Allah. Benar, Al-Quran itulah syifa, Al-Quran itulah akan beri syafaat kita di akhirat sana, masya-Allah. Hanya Allah sahaja tempat kita berserah, insya-Allah. Subhanallah. Meremang saya dengar subhanallah. Tak terkata subhanallah. Jadi alhamdulillah, moga-moga Allah terus memilih kita, Allah terus memandu setiap langkah hidup kita, dan kita bertambah rapat lagi hubungan kita dengan Al-Quran, insya-Allah. Sebagaimana kalam Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, sesiapa yang ingin dicintai Allah dan Rasul, lihat hubungan dia dengan Al-Quran. Sekiranya dia mencintai Al-Quran, pasti dia mencintai Allah dan Rasul, insya-Allah. Moga-moga ini jadi wasilah untuk kita memperoleh keredaan Allah, insya-Allah. Ada yang diberkatikan oleh itu je. Kalau nak cakap tu banyak, nanti cakap banyak. Masya-Allah. Alhamdulillah cakap cerita dengan Quran ni memang seronok. Tak habis. Kita lain kita tak pandai, kita cerita hal Quran je. Bukan tak pandai pun kita rasa tak seronok. Bila kita dengan Al-Quran ni banyak je benda yang kita boleh cerita kan. Al-Quran. Luar biasa Al-Quran, subhanallah. Jazakillah khairan jazak, jazakallahu khairan jazak, barakallahu fikum. Terima kasih banyak. Alhamdulillah. Okey, alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. InsyaAllah kita akan bersama dengan peserta yang lain dalam program khas Ramadan Talaqi Tadarus 30 Juzuk Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.